Okey, kita kalau ada masalah lutut, macam mana kita nak buat? Jadi kita buat dulu pertama, kita akan goyangkan dulu. Kita goyangkan dulu lutut ni. Yang ni pun kita tarik, kan? Bagi ratakan dia punya keliling dia tu. Kita akan tolak ni. Okey, sini pula. Kita kan tarikkan dulu kaki dia, bagi straight dulu. Tu. Okey, lepas tu kita buatkan dia bentuk L. Bentuk L kita bagikan dia sama dulu. Tu. Tu. Kita akan cuba tolak dia ke atas. Ini tip lah. Pelan-pelan. Maksud kalau dia dah naik ke atas ni, maksudnya dia dah makin baik lah. Okey. Lepas tu kita bagi dia masukkan balik dia punya pelan-pelan lah. Betul. Betul kan. Lepas tu kita pusingkan. Kita tarik sikit. Okey, cantik. Kita tarik lembut lepas tu. Tu kita akan pusingkan. Terus bunyi. Selesai. Rasa. Rasa lega lah. Kan memang ada masalah lutut kan. Rasa ringan lutut belah kanan ni. Rasa sedap kan. Okey, jadi itu dia punya orang kata luar biasa kan.